benda lah. Bukan sebab kalau dia jadi laki kau lagi bagus. Akak payang velo. Apa tu? Apa tu? Cuba buat mini love. Suka kamu? Suka? Suka? Ha? Biasa dia ni. Cintaku sebelum saksi, jadikan iman meninggi. Apa ni, masa-masa kena marah? Aku tak marah kau. Berapa banyak sisi kau, Nas? Ada dua je. Yang lain bukan aku. Cantik lah kak, boleh lagi sekali. Mana ada. Jangan orang marah. Mana ada aku marah? Kamu orang mana? Orang Sabah. Garangnya. Ya ke garang? Mari sini rapat-rapat. Mari sini. Kenapa ni marah-marah baru masuk dah kena Siapa thinking kau? Outfit jogging kau hari ni aku pakai biasa je. Aku memang tak pandai bergaya. Aku selalu pakai jersey je kalau kau nak tahu. Sebab hidup aku ni dah tertulis dah jersey. Aku tak boleh lah pakai baju yang macam perempuan tu. Izzatu Syamimi. Okay, don't follow. Okay, dah follow back dah. Orang Sabah apa cakap semenanjung? Sebab aku kat sini sekarang ni, tempat aku kerja ni banyak semenanjung. So macam, yelah memang pun dekat sini Sabah kan, tapi dah macam aku tergolong dengan orang semenanjung dah. Kau faham tak? Kak semangat. Okay, thank you Amai. Akak nanti nak kerja dengan akak boleh-boleh. Tapi kau lelaki ke perempuan? Aku tak pernah ambil, dalam sejarah aku tak pernah ambil lelaki. Aku suka yang garang ni. Oh ya ke? Tak apalah, janji pakai baju. Lama ke sudah kerja dalam base? Lama dah weh, dari aku baby. Dari aku berhingus lagi. Dari aku baby, kau tahu tak? Dari aku kena ayin-ayin dekat sini. Oh, boleh juga begitu ah. Iya. Aku tak menipu ni. Aku jujur ni. Jujur ni aku ni. Okey, pernah nampak dah besar rupanya. Oh, ya ke? Ya ke pernah nampak ni? Kau orang mana? Orang Sabah nak tengok buat apa? Don't follow. Okey. Raja Anim. Okey, dan follow back. Anjay, time baby pun pandai niaga. Bukan. Dari time baby lagi aku kena bawa. Kenapa kau? Jujur padaku. Ya, jujur padamu. Kenapa? Apa yang aku mau jujur? Sabar kat mana? Sabar di KK. Kak, kita pernah nampak dekat SK TLDM. Siapa ni, Mei? Kau siapa? Lelaki ke perempuan ni? Cuba kau cakap. Kau lelaki ke perempuan? Kau duduk mana macam tu? Ya, selalu pergi penama. Oh, iya ke? Sekarang duduk dalam base ke? MK. Speed. Apa kau ni? Nak speed ni? Kenapa kau? Ada masalah ke? Detail Yelah Putra, saya PPOPP. Lepas tu anak tentera ke Mei? Nas on Nas. Ya saya. Kenapa tu? Kalau Sabah bangsa apa kau sih? Kalau Sabah aku Bugis Dusun. Tapi aku ada Miss Indonesia. Mei pipi bertelur. Tak, anak manusia. Memang kita orang ni anak binatang semua. Yang dalam ni semua anak binatang. Boleh bayar? Dah tau. Ada anu kah? Okay. Apa ni? Ada 31. Yang kari pop salah? Kari pop apa? Dia ada 3 pop. Kari pusing, kari pop biasa. Pusing. Yang kecil tu. Yang kecil tu. Yang Kak Ali punya tu. Tak tahu siapa punya. Yang kecil. Aku main itu Syah lah satu. Thank you. Pasal kau tanya kalau sudah bayar kan belum? Saya duduk S1. Iya ke? Siapa ni Mei? Tak kenal. Bagi abang satu pula. Hi bro. Hello. Engkau ni kan pagi-pagi kau jangan sangat boleh tak? Please lah.
Kau dah lah hauk. Lepas tu kau bagi nampak pula sangap kau. Kau kenapa ni? What happened? Kenapa kau? Apa masalahmu? Last keluar logatmu ya. Nendok muruk. Apa kau cakap ni? Sepupu Akil. Akil siapa? satu. Sepupu Akil tak kenal lah. Sarapan nanas. Ya, nanti Kak Ros. Siapa Kak Ros? Last game. Berapa semua sekali? Ini kah? Ya. Biarlah. Bukan yang ini. Yang kecil tu. Tahu kah yang macam bentuk Gini. ya. Samosa tu mari. Bukan samosa. Kari pebah. Keripap pusing dah. Ya. Tapi yang kecil. Ya, itu. Oh, ada. Ini apa? Sama je kan rasanya. Itu lebih ramai. Yang mana itu? Nak apa kah? Kau ni nanti kah? Berapa semua ada? Thank you. Kau ni pagi-pagi dah sangap. Muka kau hauk tau. Akulah Akil yang ni. Hah? Siapa ni gila? Assalamualaikum nenek. Alah. Siapa nenek kau? Siapa nenek kau? Kenapa kau? Karipat pusing lah tu yang kecil sikit. Ya, aku tak tahu. Maklum lah. Aku duduk selama ni, aku duduk kat gua. Tahu apa kau? Alah, kawan kau ni. Akil Darwish Akil Darwish ke? Kan? Lah, Akil ke ni? Macam menipu je. Aku rasa Akil sebelum ni ada masuk akaun aku, tapi dia pakai profil je lah. Kenapa kau? Kau ni, kau jangan macam-macam Akil pusing. Apa pula Akil pusing ni? Akulah isi lagi satu, ya ke? Ya ke? Betul ke? Kenal lah kalau... Yang begini kah? Ya. Terima kasih. Sama. Inilah weh kari pap tu guys. Sedap Dia pun dia kecil. Dia sepatutnya dalam ni. Sebabnya dia dalam macam ni, tapi salah. Aku tak tahulah. Kau ni pusing-pusing. Kau kenapa? Ini kari pap tau. Kenapa kau? Aku nak makan dulu. Sabar jap. Akak Rizan cakap akak jual apa? Apa tu? Macam-macam ada. Janganlah jerit tacut. Ikan ke ubi? Aku tak makan ikan. Aku tak makan kari pap ikan. Ubi. Baca bismillah nas. Sorry. Sekarang kau yang pusing pula. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Anta. Kau lupa aku kenal. Tak, macam pelik. Macam aku tak percaya kau ni Akil Darwish. Sebab sebelum ni aku rasa dia ada masuk akaun aku, tapi dia pakai profil dia. Cantik mana dia. Gitar dia tak ada. Lagi satu buat apa aku nak beli gitar. Aku tak pandai pun gitar tu. Sisi lagi satu saja nak. Ya ke? Macam aku tak percaya lah. Kata macam ada. Saya pernah makan kari pap tu, rasa dia mabuk juga macam pusing. Korang kenapa? Mentang-mentang nama dia kari pap pusing. Dah kenapa kau? 9. Oh, makasih. Macam ni. Korang ni pelik-pelik lah korang ni.
Mentang-mentang nama dia Karipap pusing, lepas tu tiba-tiba makan pusing lah. Kau kenapa kau? Dapat apa tu? Dapat duit. Jadi kalau korang nak cantik kan, korang nak cantik dalaman, tak adalah. Cantik setakat cantik kat dalaman ni. Nah, jangan marah pagi-pagi. Mana ada marah? Kuih apa yang sedap kak? Macam-macam kuih. Aku nak karipap, ambil lah. Tak nak. Apa yang kau tak nak ni? Apa yang kau tak nak? Kenapa kau? Kedai kat mana? Kedai kat Sabah sayang. Dekat ni. Kat Sabah. Thank you. Comelnya kamu. Saya minat baju akak. Baju biasa je pun. Dari KL nak ikut mana ya? Apa ni? Dari KL maksudnya nak ikut apa ni? Ke mana ni? Belilah baju. Aduh, aku dah kekurangan jersey dah ni. Please lah. Mana aku makan tadi weh? Akil ada jersey lebih. Minta kat Akil weh. Akil banyak jersey dia cakap. Tak tahulah Akil ke tak ni. Aku tak tahulah. Tolong weh dia. Sponsor jersey weh. Dah potong buah ke? Belum. Hari ni bukan aku jaga kedai je. Sekejap. Bapak kau siapkan. Kerja konter hari ni. Ya, betul. Lagu konter. Penat lah. Aku nak kahwin dah weh. Jangan lupa datang Aku nak kahwin dah. Pasal mana ni dalam base? Hey, thank you Jim. Sabar, aku nak buat air jap. Aku dah lupa. Hai makcik. Nampak tua sangat.